Mari kita melihat kepada apakah matlamat, ghayah, penurunan syariah ini. Seperti mana yang ulama menyebutkan syariah ataupun matlamat syariah ini adalah wudi'at untuk liajli tahqiqi as-sa'adah. Untuk nak merealisasikan kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Kerana syariah ini jangan kita faham hanya bawa kepada akhirat semata-mata. Ia adalah seperti yang kita doakan dalam sembahyang kita, dalam sujud kita ataupun dalam ibadat-ibadat kita yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah di dunia dan juga hasanah di akhirat. Ramai orang salah faham bila kita bincang syariah, kita kira syurga, neraka, syurga, neraka. Saya bagi contoh. Apabila kita membicarakan tentang zakat. Betul, bila kita bayar zakat, kita ada kebahagiaan di akhiratnya. Kita masuk syurga insya-Allah, terlepas daripada api neraka, pahala pun besar. Tetapi ada kebahagiaan di dunia. Kalau kita bahasa mudah, kita pun dapat kurangkan cukai kita, ya. Kita dapat membahagiakan orang lain. Dan yang penting, kita dapat menjadikan kita aman. Orang-orang miskin sayang kita. Mungkin menyebabkan kecurian pun berkurangan. Sebab apa orang miskin curi? Sebab dia rasa orang kaya tak peduli kepada mereka. Bila orang kaya bagi zakat, bagi bantuan, mereka rasa malu. Dia ni yang tolong kita. Dia ni yang bantu kita. Maka orang miskin ini sendiri akan menjaga keamanan orang kaya. Mereka yang akan jadi pengawal-pengawal keselamatan. Yang menyebabkan mereka tak sampai hati nak curi duit orang kaya. Itu maknanya kebahagiaan di dunia. Bila kita solat, ya kita faham. Kita akan dapat pahala yang besar di akhirat. Kita akan masuk syurga. Tapi ada faedah duniawinya. Ada faedah kebahagiaan di dunianya. Kita rasa tenang, kita rasa sihat. Sebab orang yang sihat boleh sembahyang. Kalau kaki kita dah tak boleh berdiri, kita terpaksa sembahyang duduk. Kalau kita dah sakit perut, kita terpaksa sembahyang berdiri, sembahyang berbaring. Maknanya, orang yang bangun sembahyang awal waktu, dia bangun subuh, dia represent kepada kesihatan seseorang. Dia dapat refreshkan minda kita. Sebab kalau orang sakit ni nak sembahyang cukup susah. Tapi orang yang sihat, tubuh badannya, bila dia solat, Masya Allah, dia mensyukuri nikmat tubuh badannya. Dia berterima kasih kepada badannya. Bila dia solat, confirm orang kata, kamu ni sihat. 5 pagi dia bangun dah, sihat. Mana ada orang sakit nak bangun 5 pagi? Mungkin dia bangun makan ubat. Mungkin dia pergi bilik air. Tapi orang yang pergi masjid, orang yang pergi melakukan ibadat, menunjukkan dia sihat walafiat. Maknanya, sembahyang ada hasanah di dunia sebelum di akhirat. Begitu kita berpuasa, ada matlamatnya. La'allakum tattaqun. Kita baca tafsiran yang dahulu supaya kita dapat mengelakkan diri daripada azab api neraka Allah. Sekarang kita tengok faedah puasa, kesihatan. Bahkan ada kajian menunjukkan kepada Syahrul Ramadan, Syahrun Iqtisadi. Bulan penabungan, bulan ekonomi. Bila kita belajar misalnya pengurusan kewangan peribadi, mereka sebut di antara konsep kita nak jadi kaya, mesti ada penabungan peribadi. Tetapi ada benda yang mereka kurang, mereka tak sebut. Bagaimana kita nak tabung? Kita ada puasa. Orang yang rajin berpuasa, kita boleh menabung. Tengah hari kita makan RM10, kita simpan RM10. Isnin Khamis kita puasa, kita dapat RM20. Kali 4 sebulan kita dapat RM80. Kali 12 kita dah dapat RM960. Subhanallah. Itu dalam bentuk individu. Kalau kita ada dana yang lebih besar, dana tabung puasa Isnin Khamis, mungkin satu hari kita boleh kutip 2 juta, 3 juta. Kenapa? Hasanah fi dunia. Dia ada matlamat. Bukan sahaja puasa itu untuk kita mendapat pahala, tetapi dia ada makna ekonominya. Itu yang dikatakan syariat ini diturunkan untuk membahagiakan kita di dunia sebelum akhirat. Begitulah ibadat haji, kita dapat melihat subhanallah tabung haji kaya. Sebab apa? Ada ibadat haji. Arab Saudi pun kaya. Sebab apa? Ada ibadat haji. Wa manafi'u linnas. Tuhan sebut. Pada haji itu ada manfaat kepada manusia. Dan kita tengok dengan mata kita sendiri. Manfaat yang begitu banyak. Saudi kaya raya sebab apa?
kedatangan manusia daripada pelosok dunia. Subhanallah. Ini yang dikatakan syariah diturunkan untuk membahagiakan manusia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kefahaman ini dapat disebarkan kepada semua. Sebarkan ilmu sebagai penyelesaian bersama di Madkhal. Tuan-tuan dan puan-puan, di penghujung rancangan ini, kita ingin menegaskan bahawa umat Islam mesti kembali kepada ilmu. Mesti kembali kepada syariah. Syariah ini, ia adalah ilmu. Ia adalah penyelesaian. Tidak ada penyelesaian dalam kehidupan kita, melainkan kita kembali kepada ilmu, kembali kepada Iqra', kembali kepada khazanah yang bernilai ini. Sayang, kita ada satu khazanah yang bernilai syariah dan fiqh, tetapi kita tidak mengoreksinya. Kita tidak membongkarnya. Untuk kita menyelamatkan alam ini, kita adalah bahtera Nabi Allah Nuh. Kita mampu membawa ke semua orang di dalam bahtera yang selamat ini. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu inginkan kejayaan tapi kamu tidak berjalan di atasnya. Sesungguhnya kapal tidak berjalan di atas darat. Mari ayuhlah kita untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai kehidupan yang lebih selesa. Ayuh bersama syariah, ayuh bersama dengan ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.